Okey, baik, Tuan Pan. Jadi, untuk malam ini, sebenarnya kita ada 3 sesi bagi setiap Nabi. Okey, kita ada 3 sesi bagi setiap Nabi. Siapa yang first time? Setiap Nabi. Sebenarnya kita dah pelajari 2 orang Nabi. Betul ke 2? Okey, betul. Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. So, kita dah lepas. Okey, kita dah belajar pada bulan Ogos dan kita dah belajar pada bulan September. Dan untuk bulan Oktober ni, temanya adalah Nabi Yaakob alaihissalam. Dan akan ada 3 bahagian. 3 sesi. Sesi yang pertama, sesi yang Tuan Pan join pada malam ini. Sesi yang pertama ya, yang mana kita adakan percuma untuk Tuan Pan tahu kronologi ataupun perjalanan hidup Nabi Yaakob ni tinggal dekat mana, pergi dekat mana. Okey, berdasarkan sumber-sumber yang available lah, berdasarkan sumber-sumber yang ada. Ada bahagian-bahagian yang tidak diceritakan, maksudnya kita tak adalah tahu. Kita tak adalah tahu detail. Okey, yang mana disebutkan dalam Al-Quran, yang mana disebutkan dalam hadis, yang mana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, itu yang kita akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kronologi, bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua dan bahagian yang ketiga, iaitu yang ada di dalam kelas, yang mana nanti pendaftaran nanti saya akan cerita dekat hujung nanti, yang itu kita akan highlightkan kepada pengajaran, kita akan highlightkan kepada ibrah, kita akan highlightkan kepada isu yang penting untuk kita belajar. Okey, nanti Ustaz Fakul pun akan kongsikan dengan Puan apa yang sebenarnya ujian yang terbesar buat Nabi Yaakob alaihissalam. Dan daripada ujian Nabi Yaakob alaihissalam tu secara tak langsung kita dapat pelajarinya. Sebab dia sangat-sangat kena mengena dengan kita. Sangat-sangat kena mengena dengan kita. Okey? InsyaAllah. Itulah yang kita akan pelajari pada malam ini. Jadi malam ini sesi percuma ni kita buatkan untuk tuan-tuan faham kronologi dulu. Itu yang ada dalam nota yang kami berikan, insya-Allah. Jadi untuk lebih memberkati kita punya majlis ataupun kelas pada malam ini, insya-Allah jom sama-sama kita mulakan dahulu dengan umur kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Insya-Allah pada malam ini semoga apa jua yang kita akan pelajari pada malam ini moga-moga ia mendatangkan kebaikan dan manfaat dan kita mendapat satu berita duka cita juga petang tadi kan. Saya kira sebelum asar ke selepas, oh bukan, tengah hari tadi kan, satu lagi gelombang sumut telah pun ditahan dan orang kata diculik lah oleh tentera Israel. Jadi kita doakan uh, perjuangan aktivis-aktivis yang pergi ke sana, kita doakan keselamatan mereka, kan kita doakan mereka dipermudahkan untuk balik, dan kita doakan semoga apa jua yang kita lakukan ni, doa-doa kita, usaha-usaha kita, sumbangan-sumbangan kita ini akan sampai jua ke pada Palestin nanti insya-Allah. Okey? Doa-doakan. Okey. Jadi tanpa buang masa, dah ready ke semua? Kalau dah ready, komen satu. Kita nak tengok. Tadi komen nama tempat dia macam slow sikit. Komen satu laju tak tahu. Nombor satu je, satu. Macam tu. Okey, laju. Alhamdulillah. Jadi tanpa buang masa, saya mempersilakan tidak lain tidak bukan Ustaz Fakul Islam. Dipersilakan Ustaz. Boleh Ustaz? Dapat dah? Okey. Tak dapat. Oh, dia kena. Sekejap. Okey. Saya dah jadi. Ada dua rupanya Ustaz. Saya ingat. Dapat eh? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subha- Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd.
Pertamanya terima kasih kepada Irfan Mukhtar selaku pengerusi majlis, saya boleh katakan pengurus ataupun founder kepada S2, dan juga bahagian daripada tim penggerak utama lah, saya boleh kata Irfan Mukhtar ni penggerak utama. um, Tuan-tuan dan puan-puan, uh, member-member ataupun kita kata orang yang telah pun bersama dengan kelas S2 daripada awal sehinggalah ke hari ini, kepada rakan-rakan yang buat pertama kali baru bertemu dengan saya, selamat berkenalan, ahlan wa sahlan. Um, Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni adalah pertemuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berkati insya-Allah. Sebagaimana apa yang telah pun Irfan Muta sebutkan, mudah-mudahan pada setiap doa yang kita panjatkan setiap hari, kita tak lupa yang terutamanya untuk mendoakan buat saudara-saudara kita di Gaza. Mereka adalah, kita boleh katakan, um, saudara-saudara yang punyai pertalian dengan kita, walaupun tak ada pertalian darah tapi mereka ada pertalian dengan kita. Dan yang lebih utamanya adalah mereka adalah frontliner, kan, yang mempertahankan Baitul Maqdis daripada jatuh ke tangan orang-orang bukan Islam pada musuh-musuh Islam. Jadi perjuangan mereka adalah perjuangan yang suci dan kita kena selalu mendoakan mereka. Dan tak lupa juga kita mendoakan buat sukarelawan-sukarelawan yang bertungkus lumus, yang mengorbankan apa yang harus mereka korbankan untuk memberikan kepada kita kesedaran. Sebab kita mungkin lalai, kita mungkin leka, kita mungkin alpa dengan kita punya kehidupan kita masing-masing. Sampai kita lupa perjuangan Palestin tu, perjuangan di Gaza juga perjuangan kita. Walaupun kita disebutkan apa sekalipun, kita juga involve dalam perjuangan di Palestin. Sebab Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kan, tak beriman seorang itu sehinggalah dia mencintai saudaranya, kan, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kita kena selalu ambil tahulah sebenarnya, kan. So apa yang dilakukan oleh sukarelawan-sukarelawan yang bergerak ke sana adalah satu tugas yang mulia. Janganlah kita condemn, kata kata apa ni, sia-sia je apa yang diusahakan. Kalau kita tak boleh bercakap perkara yang baik, maka kita diamlah, jagalah lidah kita daripada bercakap hal-hal yang tidak baik. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, malam ni kita nak belajar tentang satu orang Nabi, satu orang Rasul yang dia, saya boleh katakan, satu orang Rasul yang dia sangat berkait rapat dengan isu semasa yang sedang happens. Itulah Nabi Yaqub alaihissalam. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Yaqub alaihissalam adalah, kita boleh katakan, um, dia 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 adalah, kita boleh katakan, permulaan kepada keturunan keturunan Bani Israel. Dan sebelum kita nak pergi panjang, suka untuk saya kongsikan dengan puan-puan tentang satu perkara. Sebelum kita pergi lebih panjang cerita pasal Nabi Yaqub alaihissalam, saya faham, saya percaya kita sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Zionis. Tapi jika saya boleh memberikan pesan, jika saya boleh memberikan sebuah saranan dan juga nasihat, elakkanlah untuk kita mencela ungkapan Israel. Kan, kita mungkin marah sangat dengan mereka, kita sangat geram, kita sangat bengang. Elakkanlah kita menyebut, kita menukar-nukar sehingga kan dia menjadi sebutan yang tidak sewajarnya. Kan. Sebaliknya, yang kita sedang marah bukanlah hakikatnya pada Israel, sebab Israel itu gelaran pada Nabi Yaqub, tapi yang sedang kita marah adalah kepada Zionis. Apa yang kita nampak hari ini, kita nampak Yahudi, kan, keturunan, kita nampak golongan Yahudi, kita nampak Zionis, sebuah gerakan, sebuah ideologi. So itu yang kita marah. Jadi kelas malam ni dia akan memberikan kepada kita sebuah gambaran yang sangat penting. Dia akan bagi kita pedoman supaya dalam kita marah, kita berjaga-jaga, kan. Saya bukan nak kata tak perlu marah. Kita perlu marah, kan. Kita perlu marah. Tetapi dalam kita marah, jagalah lisan kita. Okey? Jagalah lisan kita daripada bercakap perkara-perkara yang kotor. Jadi malam ni kita akan belajar tentang Nabi Yaqub alaihissalam, yang mana hari ni kita boleh katakan di situlah
bermulanya apa yang disebut sebagai keturunan Bani Israel, anak-anak kepada Israel. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rakan-rakan semuanya, kenapa kita perlu belajar tentang Nabi Yaqub alaihissalam? Bahkan kita perlu belajar tentang nabi-nabi yang lain daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan sekadar perlu belajar tentang Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita perlu belajar tentang keseluruhan nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada disebut tentang Nabi Adam, dalam Al-Quran ada disebut tentang Nabi Idris, dalam Al-Quran ada disebut tentang Nabi Nuh, ada sebut tentang Nabi Saleh, ada sebut tentang Nabi Musa, ada sebut nama Nabi Harun, sehinggalah kepada Nabi yang second last, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka kita perlu belajar tentang mereka, kan? Walaupun kalau kita lihat dalam Al-Quran, Quran tak bagi tahu kronologi. Quran ni bila dia menceritakan berkenaan kisah, tuan-tuan dan puan-puan, Quran ni dia fokus kepada perkara yang paling utama. Beza dengan kita manusia, kita bila bercerita, kita terlalu fokus kepada apa jadi apa jadi macam mana start Kita terlalu fokus ke situ. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bila bercerita, Allah sangat direct kepada apa yang kita perlukan. Sebab terlalu nak tahu semua benda, dia akan menyebabkan kita kita tak dapat, kita don't get the point. So, jadi apa yang saya nak sampaikan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita belajar tentang figure-figure dalam Al-Quran, kita memang akan dapati ceritanya tak komplit lah. Dia tak bersifat daripada lahir, lahir bila, lahir kat mana, tak tahu. Kita tak tahu. Quran tak cerita benda tu. Tapi Quran fokus kepada apa kualiti yang ada, kan? Apa perkara-perkara yang utama yang ada pada figure-figure tertentu. So, belajar tentang Rasul, pada hakikinya, dia related kepada kita beriman kepada kitab. Sebab nama-nama Rasul ini ada disebutkan dalam kitab. Okey? Dan tuan-tuan dan puan-puan, belajar tentang Rasul ini penting kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul An'am. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka Quran, boleh buka mushaf. Saya minta maaf saya tak masuk dalam slide. Ini boleh jadi tambahan-tambahan untuk diconteng lah. Okey? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul An'am. Jadi pemadam pula Saya conteng sikit. Dalam suratul An'am pada ayat ke-90. Boleh tengok Ayat 90. Boleh semak masing-masing. Yang mana Allah kata, boleh tengok dululah. Okey, masing-masing boleh tengok. Suratul An'am ayat ke-90 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut para anbiya ni sebagai qudwah. Okey. Suratul An'am ayat 90, Allah Subhanahu Wa Taala sebut para anbiya ni, mereka ni adalah qudwah. Qudwah ni maksudnya apa? Maksudnya contoh. Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadi. Kan iqtadi, dia akhirnya membentuk perkataan qudwah. Qudwah ni maksudnya apa? Qudwah ni maksudnya contoh. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala kata pada rasul-rasul ini, pada mereka ini ada petunjuk yang mana dengan petunjuk itu dia memberikan, dia menyebabkan mereka itu boleh diikuti sebagai contoh. So kita belajar tentang para rasul, tentang para anbiya sebab kita nak belajar sesuatu yang boleh kita ikuti. Okey? Suratul An'am pada ayat 90, kalimah yang penting untuk kita berikan perhatian iaitu kalimah qudwah. Dan salah satu rasul yang kita nak belajar adalah tentang Nabi Yaqub alaihi salam. Okey? So, tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang menarik yang saya nak share bila sebut tentang cerita Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam kita akan dapati um, ceritanya kita akan jumpa dalam surah Yusuf. Kita akan dapati ceritanya lebih kita akan dapati kita hanya akan jumpa cerita Nabi Yaqub alaihissalam dalam surah Yusuf. Tapi kita juga akan jumpa nama Nabi Yaqub pada beberapa surah yang lain. Antaranya kita akan jumpa nama Yaqub alaihissalam dalam suratul Baqarah. Kita akan jumpa nama Nabi Yaqub alaihissalam dalam suratul Baqarah. Boleh lihat pada ayat 132, boleh lihat pada ayat 133,
boleh lihat pada ayat 136, boleh lihat pada ayat 140, boleh lihat dalam surah Ali Imran ayat 84, boleh lihat dalam surah An-Nisa ayat 163, boleh lihat dalam suratul An'am ayat 84, boleh lihat dalam surah Hud ayat 71, boleh lihat dalam surah Maryam ayat yang ke-6, boleh lihat dalam surah Maryam ayat ke-49, boleh lihat dalam suratul Anbiya ayat ke-72, boleh lihat dalam suratul Ankabut ayat ke-27, dan boleh lihat dalam surah Sad pada ayat ke-45. Ini ayat-ayat yang mana hanya disebut nama Yaqub alaihissalam. Tapi kalau kita nak tahu cerita pasal Nabi Yaqub, kita hanya akan jumpa dalam surah Yusuf. Dan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu perkara yang menarik, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama Yaqub alaihissalam, mesti ada sebutan juga Nabi Ibrahim. Mesti ada sebutan nama Nabi Ibrahim. Ah, So, nak ceritanya, Nabi Yaqub alaihissalam, dia memang ada kaitan yang rapat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi Yaqub ni siapa? Nabi Yaqub ni dicucu pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tuan-tuan dan puan, sebagai contoh, saya bawa satu ayat daripada suratul Baqarah pada ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya bani inna Allah astafa lakumuddin. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Okey, yang mana Allah rakamkan dan Nabi Ibrahim alaihissalam dia berwasiat dengannya apa yang diwasiatkan, diwasiat kepada anak-anaknya, dan Nabi Yaqub alaihissalam juga mewasiatkan kepada anak-anaknya apa yang telah diwasiatkan. Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan kedua-duanya mewasiatkan kepada anak masing-masing. Nabi Ibrahim wasiat kepada Nabi Ismail, wasiat kepada Nabi Ishaq. Nabi Yaqub alaihissalam juga berwasiat kepada anak-anaknya. Ada 12 orang anaknya, nanti saya kenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Inna Allah astafa lakumuddin. Kedua-duanya berkata kepada anak masing-masing, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama. Agama apa? Yang mana para ulama tafsir menyebut Islam. Okey? Yang menyebut Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, itu perkara yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi yang terakhir, Nabi SAW, kesemuanya konsisten membawa manusia kepada agama Islam. Sebab tu ditutup, فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Maka janganlah kamu mati, melainkan kamu semua dalam keadaan Muslim. Okey, dalam keadaan Islam, dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ayat ni kita akan dapati, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share ada kemiripan pada dua figure ni. Iaitu yang pertama, figure Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, figure namanya Nabi Yaqub alaihissalam. Apa kemiripan kedua-duanya? Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Nabi Ibrahim, pasti ceritanya ada diselitkan cerita tentang Nabi Ibrahim mendidik anak-anak. Kalau nak tahu cerita lebih mendalam tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Irfan the S2 ada dah buat kelas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada lebih kurang 2 siri. Kepada rakan-rakan yang berminat, boleh dapatkan rakaman lah sebab kelasnya dah lepas. Okay. So, cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam Allah rakamkan sebab ni antara benda yang menarik. Bila Nabi Ibrahim digandingkan dengan Nabi Yaqub, Allah akan gambarkan Nabi Ibrahim bercakap dengan anak. Dan Nabi Yaqub alaihissalam juga bercakap dengan anak. Allah tak kata, Allah tak kita sebut sebagai gandingkan kedua-dua figure ni dengan kualiti yang lain. Melainkan kualiti sebagai seorang ayah. Cerita tentang seorang ayah mendidik sang anak. So, perkara yang kita belajar, perkara yang kita belajar adalah salah satu daripada kualiti yang ada pada Nabi Yaqub alaihissalam adalah kualiti seorang ayah yang diwariskan daripada Nabi Ishaq, yang mana Nabi Ishaq belajar benda tu daripada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nampak tak? Dia punya pendidikan tu adalah pendidikan yang bersambung, tak terputus. Hari ini tuan-tuan dan puan, apa yang kita lihat pada apa yang sedang berlaku di Palestin?
Kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, adakah itu perkara yang telah diwariskan oleh Nabi Yaqub alaihissalam? Tak. Nabi Yaqub alaihissalam dia tak mewariskan supaya kita membunuh bayi-bayi. Tak. Nabi Yaqub alaihissalam dia tak mewariskan supaya ada rasa superior, rasa diri lebih baik, rasa orang lain semua ni semua kena pijak-pijak, kena hanyak-hanyak macam sampah kita boleh buat sewenang-wenangnya. No. Perkara yang kita belajar daripada ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan Nabi Yaqub alaihissalam dia akan meneruskan legasi ayahnya Nabi Ishaq. Maksudnya pendidikan tu tak putus. Apa yang ayahnya ajar, apa yang ayahnya wariskan, apa yang ayahnya tinggalkan, dia akan kita sebut sebagai delegate kepada anaknya dan anaknya akan delegate pula, delegate pula, delegate pula. Nampak tak? Itu antara perkara yang menakjubkan, antara perkara yang menarik bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama Yakub dan juga sebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nak ceritanya, nak ceritanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Hakikinya inilah legasi. Inilah legasi sepatutnya. So cerita tentang Nabi Yakub alaihissalam, tuan-tuan dan puan-puan, cerita tentang Nabi Yakub alaihissalam adalah cerita tentang legasi. Sebagaimana cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam juga salah satunya cerita tentang legasi. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita Nabi Ibrahim adalah cerita yang sangat dinamik. Kita akan lihat cerita Nabi Ibrahim alaihissalam cerita yang very dynamic. Kita akan nampak Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah. Cerita pasal Nabi Yaakob dalam Quran. Tak cerita pasal Nabi Yaakob sebagai seorang anak. Cerita dalam Quran pasal Nabi Yaakob. Tak ada cerita pasal Nabi Yaakob sebagai seorang pemuda. Nabi Ibrahim ada. So very dynamic. Sebab tu Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai uswatun hasanah. Tapi Nabi Yaakob alaihissalam bila sebut dalam Quran fokusnya sebagai seorang ayah. Seorang ayah yang mendidik anak-anak. Okey? Sebab dia related kepada bila seorang ayah. Maksudnya adalah kita kita biasanya kalau kita contoh macam anak nakal kan. Contoh macam anak nakal, kita akan cakap apa? Contoh macam dekat sekolah ada seorang murid yang nakal. Kita akan kata apa? Cikgu akan kata apa? Patutlah nakal, tengoklah mak ayah didik macam mana. Tengoklah mak ayah didik macam mana. So, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama Nabi Yaakob, minta maaf panjang sikit tuan-tuan dan puan-puan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama Nabi Yaakob yang digandingkan dengan Nabi Ibrahim, maksudnya apa? Maksudnya adalah kenakalan Zionis, kejahatan Zionis hari ini tak ada kaitan langsung dengan Nabi Yaakob. Mereka memang jahat. Mereka memang tak mengenang budi, mereka memang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik, itu sebagai kita boleh kata sebagai mukadimah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So kita dah tahu sikit lah tadi tentang ini cerita tentang bila Allah Subhanahu Wa Taala cerita pasal Nabi Yaakob, fokusnya ke mana, tujuannya ke mana. Itu sebab tu saya mulakan tadi saya bagi tahu Quran bila dia bercerita, Quran bila kita sebut sebagai bila Allah Subhanahu Wa Taala bercerita, Allah Subhanahu Wa Taala bercerita, hala tujuan jelas. Hala tujuan jelas ke mana. Tapi kita kadang-kadang kita manusia ni kita macam nak tahu semua benda, akhirnya macam saya nak tahu apa ni? Tak tahu nak tahu apa. Tapi asal nak tahu semua benda. Tuan-tuan dan perempuan, lebih baik tahu satu perkara yang jelas daripada tahu banyak benda, akhirnya kita tak tahu kita nak apa. Saya ulang sekali lagi, lebih baik kita dapat satu, tapi kita jelas kita nak ke mana, daripada dapat banyak benda, akhirnya tak tahu kita nak ke mana sebenarnya. Okay. So, itulah perbandingan antara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bercerita dengan bagaimana manusia bercerita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pun begitu, kita memahamilah fitrah kemanusiaan tu kalau boleh nak dapatlah gambaran sikit-sikit cerita pasal Nabi Yaakob alaihissalam. Itu tuan-tuan dan puan, saya akan share sikit tentang Nabi Yaakob alaihissalam yang tak diceritakan, tak diceritakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tak cerita, saya perlu bagi disclaimer awal. Cerita tentang kronologi ni tak ada cerita dalam Quran. Tapi ia ditemui dalam kitab para ulama seperti Ibnu Kathir dan juga At-Tabari. Ibnu Kathir dan juga At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kalau saya boleh share kepada tuan-tuan dan puan-puan, dia tulis sebuah kitab namanya Tarikh At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari antara ulama yang dia dalam ketika mana dia meriwayatkan sirah ataupun cerita-cerita, dia memang ada waktunya dia mengambil beberapa sumber Israiliyat lah. Israiliyat ni maksudnya apa? Israiliyat ni maksudnya adalah sumber yang datang daripada Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Okey? Baik. Baik, mari kita berkenalan dengan Nabi Yaakob alaihissalam. Ringkasnya Nabi Yaakob alaihissalam ni siapa?
Namanya adalah Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Maksudnya Nabi Yaqub ni dia memang direct anak kepada Nabi Ishaq dan dia cucu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Yaqub alaihissalam, tuan-tuan dan puan, dia digambarkan lahir di sebuah tempat namanya Palestin. Tuan-tuan dan puan, dulu tempat tu namanya bukan Palestin. Saya perlu maklumkan, saya perlu beri disclaimer, nama tempat tu bukan Palestin lah, nama wilayah tu bukan Palestin. Dulu nama wilayahnya disebut sebagai Kanaan. Okey? Wilayah tu namanya Kanaan. Bila dia berkembang menjadi sebuah tempat namanya Palestin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ratusan tahun lepas daripada Nabi Yaqub alaihissalam lah. Dia lepas beberapa tahun lepas tu ada berlaku evolusi, um, bila masuknya orang Filistiniyah. Ini kaitan dengan sejarah lah. Ada related dengan sejarah yang mana akhirnya menyebabkan berlakulah perubahan nama tempat kepada Palestin. Asalnya orang duduk sini bukan orang Arab. Nabi Yaqub alaihissalam bukan orang Arab, perempuan. Tuan-tuan dan perempuan, Nabi Yaqub alaihissalam bukan orang Arab. Dan tuan-tuan dan perempuan, nama Nabi Yaqub alaihissalam, kalau saya boleh share kepada tuan-tuan dan perempuan, nama Nabi Yaqub alaihissalam, ulama bahas tentang nama ini, dia adakah nama yang datang daripada nama nama orang Arab ataupun bukan. Pandangan yang paling kuat menyebutkan nama Yaqub dia berasal daripada bahasa Ibrani yang dia ada kaitan dengan uh, kalimah Aqabah. Okey, ini saya share sikit lah tentang nama. Tuan-tuan dan perempuan, penting tahu kita tahu maksud nama kita. Setiap daripada nama kita ada maksudnya masing-masing. Sangat tidak adil bila sebut tentang, contoh macam, kita mungkin menamakan anak kita dengan sebagai contoh Nabi Nuh, Noah. Hari ini antara nama yang popular adalah Nuh ataupun Noah. Saya punya anak buah namanya Noah. So bila orang tanya apa maksud nama Noah, nama Nabi. Bagi saya tak fair untuk kita sekadar menjawab ia adalah nama Nabi. Sebab bila kita jawab sekarang nama Nabi, apa kualitinya? Apa kualiti pada nama itu? Contoh, saya bagi contoh nama saya. Nama saya Fakhrul Islam. Nama saya Muhammad Fakhrul Islam. Muhammad membawa maksud yang terpuji. Tengok, even nama Muhammad pun, kita bila kita namakan nama kita Muhammad, kita tak kata maksud nama Muhammad tu adalah nama Nabi. Tak. Dia ada maksudnya. So, setiap nama Nabi, dia ada maksudnya sebenarnya. Cuma kita yang tak tahu lah. Kita tak explore. Okay? So, contoh macam nama saya, maksudnya adalah Muhammad yang terpuji, Fakhrul. Fakhrul ni maksudnya datang pada kalimah Fakhara. Fakhara ni maksudnya adalah kebanggaan, kemegahan. Yang terpuji, kemegahan Islam. Yang terpuji, kemegahan, dan juga Islam ni membawa maksud penyerahan lah. Saya bukan, macam itulah lebih kurang maksudnya. So, saya akan ada kualiti yang mudah-mudahan menyebabkan Islam menjadi megah. Islam menjadi satu benda yang dibanggakan. Okay. So, setiap daripada nama kita, dia ada penjelasannya yang dia akan menyebabkan karakter kita dibentuk seperti itu. Okay. So, nama Nabi Yaqub, dia berasal daripada bahasa Ibrani yang mana bila cuba dijelaskan oleh para ulama, okay, bila cuba dijelaskan oleh para ulama uh, dalam sebuah kitab namanya Mawsu'at al-Yahud wal-Yahudiyah wal-Sihyuniyah. Okey. Uh, Okey, iaitulah Jacob ataupun Yaqub datang pada kalimah Aqabah. Aqabah ni membawa maksud tumit atau mengikuti dari belakang. Aqabah ataupun kita dalam bahasa Arab, ulama kata ada ulama kata dia datang daripada kalimah bahasa Arab lah. Pun juga dikaitkan dengan Aqabah. Okey. Cuma bezanya apa? Kalau Ibrani dia kata tumit ataupun mengikuti dari belakang. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut sebagai Aqabah ataupun akibat. Okey, akibat yang membawa maksud uh, Nabi Yaqub alaihissalam ada kecenderungan, kalau daripada dalam bahasa Ibrani ada kecenderungan untuk sentiasa mengikuti perkara-perkara yang berkait dengan ketaatan kepada Allah. Sebab tu Nabi Yaqub alaihissalam dia mendapat gelaran Israel. Dia mendapat gelaran Israel. Israel ni maksudnya apa, perempuan, tuan-tuan dan perempuan? Israel ni maksudnya adalah hamba Allah. Ah, Israel maksudnya adalah hamba Allah. Maksud Israel dalam bahasa Ibrani adalah hamba Allah. Tuan-tuan dan perempuan, bayangkan.
sebabkan kemarahan kita, sebabkan kita yang beremosi. Sesuatu yang asalnya maksudnya mulia, kita ubah-ubah jadi sebutan yang, yalah, sebab kita marah sangat-sangat, dia mengubah maksud daripada hamba Allah kepada maksud yang lain. Jadi tak sedap lah. Okey, kita menghilangkan hormat kepada satu gelaran yang mulia kepada Nabi Yaakob alaihissalam. Dan tuan-tuan dan puan nak cerita tentang Nabi Yaakob alaihissalam ni, salah satu daripada sifatnya dalam sebuah kitab, itulah namanya Al-Ma'arif, ditulis oleh Ibnu Qutaibah. Dia menyatakan bahawasanya Nabi Yaakob alaihissalam ni adalah seorang yang kurus. Bila sebut sebagai seorang yang kurus, maksudnya adalah orang yang sangat jaga makan lah. Makannya berpada-pada. Hari ni kita tengok realiti hari ni makan, Masya Allah, mukbang, makan macam tak ada hari esok, kan? Walaupun nampak kurus tapi tak sihat. Dan hari ni kan ramai orang nampak kurus tapi tak sihat hakikinya. Buat makannya tengoklah. Makanan kat Malaysia ni, Masya Allah, tak sihat. Macam-macam perisa, too savory. Orang orang kampung saya kata too savory. Okey. Dan Nabi Yaakob alaihissalam digambarkan sebagai seorang yang sangat berwibawa dan seseorang yang tidak banyak keluar dari rumah. Ah, Penjelasan kenapa tak banyak keluar dari rumah, sebab dia banyak meluangkan masa dengan anak-anak lah. Okey, banyak meluangkan masa dengan anak dan keluarga. Bukan tak keluar langsung, tapi banyak diluangkan masa dengan anak dan keluarga. Sebab tu kalau kita lihat macam mana, even dalam surah Yusuf sekalipun, kita akan dapati banyak dialog Nabi Yaakob alaihissalam dengan anak-anaknya. Macam tak ada gambaran, macam tak ada macam tak keluar rumah pun. Okey, macam tak keluar rumah lah. Okey, baik. Dan macam apa yang Irfan tadi sebut di awalnya lah, Nabi Yaakob alaihissalam selain daripada mendapat gelaran Israel, kan Israel tu dia berkaitlah dengan namanya Yaakob, iaitulah seseorang yang sentiasa ada kecenderungan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka sebab tu dia dapat gelaran Israel, hamba Allah. Nabi Yaakob alaihissalam juga, Quran rakamkan, dia mendapat sebuah gelaran yang sangat mulia, iaitulah fasabrun jamil, sabarnya sangat kuat. Dia sangat bijaksana dalam mendidik anak-anak, dan dia adalah seorang nabi, seorang rasul yang kuat tawakalnya kepada Allah Azza wa Jal. Okey, itu beberapa perkara lah tentang biodata mengenai Nabi Yaakob alaihissalam. Dan tuan-tuan dan puan, Nabi Yaakob alaihissalam, dia, kalau cerita tentang Nabi Yaakob ni, tuan-tuan dan puan, Nabi Yaakob ni, kalau saya boleh cerita tentang Nabi Yaakob, Nabi Yaakob ni dia kan anak kepada Nabi Ishaq. Saya minum air kejap rasa dahaga sangat. Nabi Yaakob ni dia ada seorang abang. Abang dia namanya Isau. Ejaan dia Ishau. Sebutan dia Ishau ataupun Isau. Ini dalam riwayat yang tak disebutkan dalam tempat-tempat lain lah. Okey, digambarkan, disebutkan dalam kitab Tarikh At-Tabari. Dia ada seorang abang namanya Isau. Kenapa Nabi Yaakob alaihissalam dinamakan dengan Nabi Yaakob? Sebab uh, digambarkan Nabi Yaakob alaihissalam ketika nak keluar daripada perut, dia melekat pada tumit abangnya lah. Okey. Itu sebuah pandangan lah. Wallahu ta'ala alam. Sejauh mana ketepatannya, cerita tentang masa lampau ni begitulah. Kita tak ada maklumat yang benar-benar pasti. Okey. So, Nabi Yaakob alaihissalam ketika mana dia membesar, berlaku konflik dengan abangnya Isau. So, bila berlaku konflik, ibu dan ayahnya Nabi Ishaq telah mencadangkan supaya Nabi Yaakob alaihissalam berhijrah, meninggalkan tempat kelahirannya lah. Okey, meninggalkan tempat kelahirannya. Pergi ke mana? Pergi ke sebuah tempat namanya Haran. Haran ini digambarkan sebuah tempat yang berada dekat Iraq. Okey, berada dekat Iraq. So, bila pergi ke sana, Nabi Yaakob alaihissalam berpesan supaya carilah pakciknya. Pakciknya yang pakciknya yang bernama Laban. Haran ni adalah tempat yang ada kaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ha. Sebuah tempat yang ada kaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. So kiranya adik-beradik Nabi Ishaq. Adik-beradik Nabi Ishaq ni uh, berada dekat sebuah tempat namanya Haran lah. So bila duduk dekat Haran,
tinggal dengan pakciknya namanya Laban. Nabi Yakub alaihissalam digambarkan telah menikah dengan dua puteri kepada uh, kepada kepada Laban ni lah, namanya Leah dan Rahil. So daripada pernikahan inilah Nabi Nabi Yakub alaihissalam telah memperoleh beberapa orang cahaya mata. Okey. So daripada seorang isteri bernama Leah, Nabi Yakub alaihissalam dapat 6 orang anak. Rubil, Syam'un, Lawi, Yahuda, Basyakir, Zabulun dan juga Dina. Ada 7, minta maaf. Bukan 6, ada 7. 7, tapi Dina ni digambar, dia ada khilaf lah. Dina ni ada khilaf. Dina ni ada khilaf. Ada yang kata ya, ada yang kata tak. Okay. So basically ada 7 anak, seorang perempuan. Dan kemudian isteri yang kedua, iaitulah Rohil. Ada 2 orang anak, adik-beradik yang sangat akrab, iaitulah Nabi Yusuf dan juga Bunyamin. Ini kan cerita tentang 2 orang yang adik-beradik tak suka lah. Abang-abang yang tak suka. Okey. Kemudian, tuan-tuan dan puan, so saya terlupa, perasan tak nama Yahuda? Nama Yahuda ni yang akhirnya kita tahulah sebagai, kita kenal sebagai Yahudi. Keturunan yang datang daripada situ lah. Okey. Cerita tentang keturunan Nabi Yaakob alaihissalam ni, ceritanya panjang tau, tentang macam mana uh, nak cerita tuan-tuan dan puan, nanti daripada keturunan Nabi Yusuf dan juga Nabi Yusuf dan juga Bunyamin. Daripada 2 orang ni, akhirnya nanti bila sampai masa mereka duduk dekat Palestin, beberapa tahun kemudian lah keturunannya, Nabi Yusuf dan Bunyamin punya keturunan, nak cerita pasal sejarah ni sikit. Minta maaf lah tuan-tuan dan puan. Saya dah masuk cerita pasal sejarah ni macam ni lah. Okay. Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin adalah 2 orang yang digambarkan kemudian kelak beberapa ratus tahun kemudian mereka punya keturunan tak akan mendapat tanah. Dekat Palestin ni tak dapat tanah. Mereka tak ada hak kepada tanah. Sebab mereka ni orang agama. Mereka ni keturunan ni akan jadi keturunan orang agama lah. Ni nak cerita pasal sejarahnya lah. Nak cerita nanti kemudian. Okay. So nampak tak dia punya panggil apa sentimen tu masih lagi ada lah. Walaupun nanti kita dapat lihat nanti diorang akan bersatu sebagai satu family, diorang bertaubat, tapi nak cerita impaknya tu masih ada lah. Okay. Kemudian kan 2 orang isteri. 2 orang isteri tu salah seorang 2 orang isteri tu ada setiap seorang tu ada hamba. Okey. Contoh macam Lia yang anak ramai tadi, dia ada seorang hamba namanya Zilfa yang kemudian melahirkan 2 orang anak namanya Jad dan Ashir. Ha. Dan kemudian Bilha hamba kepada Rahil pula, dia melahirkan 2 orang anak namanya Naftali. Maka cukuplah 13 orang anak. Okey. 12 orang anak lelaki, 13 orang campur dengan seorang, itulah Dina. So keturunan digambarkan keturunan 12 suku Bani Israel, kemudiannya datang pada 12 orang anak lelaki inilah. Okay. So ini basically the idea lah. Okay. Yang menjadi asal usul kepada 12 suku Bani Israel. 12 suku Bani Israel ni ada diceritakan dalam surah Al-Baqarah ketika mana Nabi Musa alaihissalam, uh, Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah, saya lupa ayat berapa, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Kan ada cerita tentang Bani Israel ni, diorang dahaga lepas diorang bergerak bermusafir, kan melarikan, diorang digambarkan tersesat kat padang pasir kerana tak nak masuk ke dalam Baitul Maqdis, tak nak masuk ke dalam Palestin. Allah hukum mereka tersesat dekat padang ti. Diorang minta, Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah supaya bagi mereka air. Nabi Musa ketuk batu dengan tongkat, maka terpancarlah air kepada 12 pancaran. Kenapa 12? Sebab ada 12 suku Bani Israel. Okey. Baik. So ini saya ada cerita tadi lah. Saya ada cerita tadi. Baik. Itu gambaran lah cerita tentang apa yang berlaku uh, yang tak digambarkan dalam Al-Quran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita pergi kepada cerita yang digambarkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan cerita tentang Nabi Yaqub alaihissalam dengan Nabi Yaqub punya cerita ni.
Dia digandingkan dengan anak-anaknya. Okey. Dan yang paling akrab adalah Allah memulakan cerita tentang Nabi Yaqub alaihissalam dengan Nabi Yusuf alaihissalam pada ayat yang keempat. Okey. Pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan cerita. Okey. Sebelumnya ayat 3 Allah ceritakan tentang prinsip Quran bercerita. Kemudian pada ayat keempat Allah memulakan cerita. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Allah Subhanahu wa taala gambarkan ceritanya bermula begini. Ketika mana Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, wahai ayah yang akrab denganku, wahai ayah yang aku sayangi, inni ra'aitu, sesungguhnya aku telah melihat ahada asyara kawkaba. Aku telah melihat 11 bintang dan juga wasyamsa wal qamar, dan aku juga melihat matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat keseluruhannya telah sujud kepadaku. So, Nabi Yusuf, Allah mulakan cerita tentang Nabi Yaqub alaihissalam bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam ni, dengan Nabi Yusuf alaihissalam bercerita kepada ayahnya. Apa yang Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya? Nabi Yusuf cerita tentang dia nampak satu mimpi yang baginya sangat aneh. Iaitulah nampak ada 11 bintang, ada matahari dan bulan sujud kepadanya. Okey, ra'aituhum li sajidin. So, ayat ni dia bukan sekadar cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang bercerita kepada ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi cerita tentang keakraban. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita macam ada benda yang pelik-pelik, macam bukan benda pelik lah. Kan, contoh macam kalau kita dulu masih kecil-kecil, kadang-kadang kita macam ada mimpi yang, yelah, tak ada benda yang merapu pun sebenarnya hakikinya. Kan, tak ada benda yang merapu pun. Contoh macam dalam mimpi tu, ayah, tadi kan saya mimpi, saya makan durian pistachio. Contohlah. Contoh-contoh. Benda tu macam, apa benda lah mimpi macam tu kan? Kan macam tak ada apa kan, tak ada apa lah mimpi tu. Kadang-kadang seseorang contoh macam bila kita bercerita kepada seorang, bila benda tu nampak macam merapu sangat, seseorang boleh bagi dua respon. Satu dan kata, apalah mimpi macam tu. Ataupun yang kedua, seseorang boleh kata, tak ada apalah mimpi tu, biasa je. Jangan risau sangat lah. Jangan risau sangat. So, kesan daripada respon macam tu, dia akan rasa macam, aku patut cerita ke tak? Aku patut cerita ke tak? Tapi bila Nabi Yusuf alaihissalam boleh bercerita dengan ayahnya, Allah gambarkan boleh bercerita dengan ayahnya, maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi Yaqub alaihissalam sebagai seorang ayah yang selalu mendengar sangat rapat dengan anak-anaknya, selalu mendengar cerita anak-anaknya, dan selalu buat anak-anak rasa this is the father figure yang kita perlukan. Okey? Itu ayat keempat. Dan kemudian bila Nabi Yusuf alaihissalam dah bercerita, Nabi Yaqub alaihissalam, Allah rakamkan bagi respon. Pada ayat kelima, sebagaimana saya tunjuk dekat sinilah, dekat dalam slide kan, pada ayat kelima Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan. Ini respon Nabi Yaqub alaihissalam lepas dengar dialog. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ni saya sembang dengan kawan saya, sahabat saya, Imran Zaki. Kita orang ada bercakap tentang baru-baru ni kita dekat Zikra baru siap, baru saja selesai sebuah kelas tentang validation, dan perkara yang kami belajar hasil daripada lepas kelas, lepas study apa semua, kami dapat buat satu kesimpulan yang kami bersetuju bersama. Imran kata bagi dia benda yang paling besar, yang paling sukar adalah mendengar. Hal yang paling besar untuk dia buat adalah nak dengar. Sebab sebab nak mendengar ni dia bukan sekadar perlukan telinga untuk dipinjamkan. Nak mendengar ni dia perlukan keberanian. Dia bukan sekadar perlukan perhatian, dia perlukan keberanian. Untuk kita mendengar ni, kita memang perlukan keberanian untuk mendengar.
Dan kita tak tahu apa yang mungkin akan datang. Jadi kita perlukan keberanian. Keberanian untuk memilih respon yang tepat. Keberanian untuk, sebab bila kita mendengar orang yang sedang bercerita, dia expect kita untuk respon. Kalau kita tak ada keberanian untuk memberikan respon, sebab kita duk terfikir-fikir, alamak kan aku cakap macam ni, nanti terasa apa semua kan. So, akhirnya kita akan menyebabkan dia rasa tak didengari. Itu satu lah. Dan kemudian, yelah, benda paling besar adalah keberanian untuk mendengar itu sendiri lah. So, Allah gambarkan Nabi Yaakob alaihissalam, dia ada keberanian itu. Dia boleh mendengar, dia boleh bagi perhatian, dia boleh bagi respon yang terbaik sehingga kan anak dia rasa didengari. So, apa kata Nabi Yaakob alaihissalam? Wahai anakku, tuan-tuan dan puan, antara benda yang sangat menarik bila Quran dia menggunakan ya sebelum dia menyebut um, abati itu ayah, ataupun bunayya ataupun bani tersebut sebagai anak. Ya ni menggambarkan satu panggilan mesra. Maksudnya macam inilah lebih kurang. Nabi Yaakob sepertinya macam bagi tahu, wahai anakku, ayah sayang kat kamu, ayah nak cakap something ni. Kalau macam tadi ayat ketiga, ayat keempat minta maaf, bila Nabi Yusuf panggil ayahnya, ya abati, wahai ayah, ayah sayang ayah. Lepas tu saya nak cerita something kat ayah ni. Macam tu lebih kurang. Tapi kalau kita tengok terjemahan kan, dia biasa guna wahai. Bila guna wahai ni kadang-kadang kita tak dapat nak rasa kedipan itu, kedalaman makna itu. Okey? So Nabi Yaakob dia respon macam ni. Nabi Yaakob kata, wahai anakku, la taqsus, jangan kau ceritakan ru'yaka. Tuan-tuan dan puan-puan, um, dalam Quran bila sebut tentang mimpi, mimpi ada dua penjelasan dalam kalimah bahasa Arab. Yang pertama, um, kita sebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kalimah tu yang saya lupa. Sekejap. Um, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Ahlam. Yang pertama ahlam, baru saya teringat. Ada cerita, ada sebut juga dalam surah Yusuf. Ahlam ni membawa maksud, terima kasih Hanif Halim. Yang pertama adalah ahlam. Ahlam ni membawa maksud, kita kata, orang kata mimpi mainan tidur lah. Macam kita kata macam tak ada apa lah mimpi tu. Itu yang pertama lah. Okay. Yang kedua adalah kita sebut sebagai ru'ya. Ru'ya ni datang pada kalimah ro'a. Maksudnya sesuatu yang terlihat dalam mimpi. So, Nabi Yaakob alaihissalam, dia tak guna ahlam, dia guna ru'ya kan. Maksudnya adalah, dia appreciate. Dia tahu mimpi ni bukan mainan tidur. Ini satu petunjuk daripada Allah. So, Nabi Yaakob kata kepada Nabi Yusuf, jangan cerita benda yang besar ni kepada ikhwatika, kepada abang-abang kamu. Sebab kalau mereka tahu benda besar ni, telah pun ditakdirkan, telah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kamu, mereka akan kait fayakidu. Kait ni maksudnya adalah mereka akan rancang, mereka akan rencana suatu kita sebut sebagai rancangan jahat. Dan akan merancang satu rancangan jahat laka kaida. Kaida digunakan dalam bentuk kita sebut sebagai nakirah yang mana membawa maksud tak tahu apa yang akan dirancang. Dia macam very, tapi kita tahu dia akan, yang pasti dia akan rancang sesuatu yang very dangerous. Dan kemudian Nabi Yaakob alaihissalam menutup, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ini cerita tentang Nabi Yaakob alaihissalam yang dah ada rumah tangganya sendiri. Dah ada anak-anaknya sampai 12 orang. Ada yang kata 13 orang. So, Quran gambarkan, Quran fokus kepada tujuan. Iaitulah bagi perhatian kepada ayat 5 ni, cerita pasal apa? Ayat 5 cerita pasal bila bila ada adik-beradik yang ramai, possibility untuk anak-anak ada salah faham kepada ayah dan ibu tinggi. Sebab macam ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita selalu mm, mengukur yang ayah dan ibu kita perlu bagi layanan yang sama kepada setiap adik-beradik. Sedangkan ibu dan ayah kita, dia paling tahu setiap anak-anak ni. Contoh macam anak pertama,
apa bentuk perhatian yang dia perlukan, apa bentuk sentuhan kasih sayang yang dia perlukan. Nombor dua apa, nombor tiga apa, nombor empat apa, nombor lima apa. So Nabi Yaakob alaihissalam kata jangan cerita, sebab abang-abang kamu ni memang dia dah macam tak senang dengan kamu dah. Memang dah tak senang dengan kamu. Tiba-tiba dia tahu kamu ada kelebihan ini, maka mereka pasti akan merancang supaya kelebihan itu dicabut daripada kamu. Dan Nabi Yaakob alaihissalam menutup, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan kepada manusia adalah musuh yang nyata. Syaitan kepada manusia adalah musuh yang nyata. So, adakah Nabi Yaakob alaihissalam kata anaknya syaitan? Tak, bukan. Nabi Yaakob tak kata anaknya syaitan. Tapi Nabi Yaakob sedang bagi tahu anak-anaknya sedang boiling, tengah boiling. Syaitan ni kan dibuat daripada api. So, bila sedang boiling, kita ni manusia, Allah jadikan kita ni dia seimbang tau. Dalam diri kita ada unsur apa yang disebut sebagai unsur cahaya yang very stable. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut tentang kelajuan, kita sebut sebagai kelajuan cahaya. Sebab kenapa cahaya? Sebab cahaya ni benda yang sangat stable. Tapi api ni benda yang sangat tak stable tau. Dia boiling, dia boleh meletup. So bila kita marah, marah yang terlampau marah, setiap pada kita memang kena marah. Tapi kalau terlampau marah yang disimpan, yang boiling, nanti syaitan dia akan cucuk, akhirnya menyebabkan kita merencana suatu benda yang buruk. Lepas tu Nabi Yaakob kata, syaitan kepada manusia adalah musuh yang nyata. Okay? So, inilah peranan seorang ayah. Peranan seorang ayah adalah dia kena pastikan anak-anak selamat daripada apa pun bahaya yang datang, termasuklah bahaya yang datang dalam rumah tangga itu sendiri. Inilah peranan seorang ayah. Ayah kena tahu, anak ayah kena pesan kepada anak-anaknya, wahai anak, mungkin abangmu ini cemburu kerana dia salah faham kepada hubungan kita sebagai sang anak dengan ayah. Walhal ayah sayang kepadanya. Ayah bagi perhatian kepadanya. Tapi mungkin dia nak perhatian seperti mana ayah bagi perhatian kepada kamu. So, parents dah akan kenal anak-anaknya. Okey, yang ni kena elakkanlah bercerita macam ni kat dia. Kalau yang ni kena sekian, sekian, sekian. Okey, so inilah peranan ayah dalam keluarga. Okey. Dan kemudian kita tahulah cerita tentang kemudian apa yang berlaku selepas itu. Um, kita kita dapat lihat bagaimana abang-abangnya merencanakan hal yang buruk sebagaimana apa yang being predict oleh Nabi Yaakob alaihissalam. Memang mereka plan dan akhirnya mereka kata apa? Mereka kata Nabi Yaakob alaihissalam sebagai inna abana lafi dhalalim mubin. Mereka kata Nabi Yaakob alaihissalam sebagai seorang ayah yang berada dalam kebingungan yang nyata. Ayah ni berada dalam kebingungan yang nyata. Ayah ni tak pandai didik anak. Kan? Ayah ni nampak tak betapa mereka ada sangkaan yang bukan-bukan kepada ayah. Okey? Mereka kata ayah pilih kasih. Ayah ni pilih kasih. Kan? Ayah ni pilih kasih. So, kita kena pastikan ayah tak pilih kasih dah. Dia macam nampak obvious sangat ayah pilih kasih ni. Ayah pilih kasih sebab Nabi Yusuf ni. Jadi kita kena buat something dekat Nabi Yusuf supaya ayah tak pilih kasih dah. So Nabi Yusuf dianggap penyebab kepada Nabi Yaakob alaihissalam berada dalam kebingungan. Sebab tu akhirnya mereka plan nak bunuh ke nak buang ke. Akhirnya mereka plan untuk buang. Jangan sampai bunuh lah. Jahat sangat kita ni. Kan? Jahat sangat. Nampak tak? Nampak tak? Ini apa yang diwarisi oleh Zainis ataupun Yahudi hari ini daripada adik-beradik Nabi Yusuf. Ada kesanggupan untuk membunuh darah daging sendiri. Nak cerita dahsyatnya apa yang ada pada Yahudi hari inilah. Okey. Dan kemudian Allah rakamkan pada ayat ke-11. Allah rakamkan, iaitulah Nabi Yaakob alaihissalam. Dia ada dialog dengan anak-anaknya. Abang-abang Yusuf lah. Abang-abang Yusuf kata dengan Nabi Yaakob, wahai ayah, kami nak bawa Nabi Yusuf main dengan kami lah. Bayangkan, tak pernah-pernah bawa main, tiba-tiba nak bawa ajak main.
ayah, kami rasa macam this time macam dah sampai masa dah kot. Kami macam rasa macam Nabi Yusuf ni dia dah perlu lebih rapat dengan kami ni, kan? Kenapa tak rapat? Sebab datang pada dua ibu yang berbeza. Nabi Yusuf dengan Bunyamin datang pada satu. Tadi ingat, Nabi Yusuf dengan Bunyamin datang pada satu mak. Diorang ni, enam orang ni dengan satu mak. Ha. Adalah lagi dua orang adik-beradik yang daripada hamba tu pun diorang tak sided dengan Nabi Yusuf dengan Bunyamin. So mereka kata macam sampai masa dah Nabi Yusuf ni main dengan kami, kan, rapat dengan kami. Kami macam nak bina keakraban lah. Jadi boleh tak ayah bagi kami, bagi Yusuf ni main dengan kami. So Nabi Yusuf kata, qalu ya abana. Mereka jumpa dengan Nabi Yusuf macam Nabi Yaakob ada keberatan. Dan akhirnya anak-anaknya kata apa? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Mereka kata kepada Nabi Yaakob alaihissalam, wahai ayah kami, ya abana ma laka la ta'manna. Apa tak percaya kepada kami tentang Yusuf, ke atas Yusuf? Wa inna lahu lanasihun. Sedangkan kami ni sangat ikhlas nak berberat kepadanya. Tuan-tuan dan puan, antara tadabbur yang menarik yang saya nak share, Allah rakamkan, uh, kalau kita dalam hukum tajwid kita baca kan, apa hukum tak manna? Yang kita baca kan, tak manna. Apa hukumnya kalau hukum tajwid? Ni kita recall sikit lah. Apa hukumnya dalam tepat sekali Puan Junaidah. Hukumnya ishmam. Dia, kita baca macam tak manna. Dia macam kita nak sebut manuna. Tapi nu tu kita sembunyikan. La tak manna. La tak manna. So ulama melakukan tadabbur kepada cara bacaan ni. Kenapa dibaca seperti itu? Sebab dia gambaran, sebab kan kita sembunyikan nu tu. So kenapa disembunyikan nu tu? Nak gambarkan abang-abang Yusuf yang cuba sembunyikan apa tujuan sebenar mereka nak bawa Nabi Yusuf main dengan orang. Kan nak cerita ni lah tadaburnya. Nak bagi tahu apa tuan-tuan dan perempuan? Nak bagi tahu kedalaman perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan. Ha. Okey. So nak cerita pasal abangnya pelan benda buruk. Tapi macam dia macam aduh, Nabi Yaakob ni dia ada sense pula benda buruk yang kita nak buat ni kan. So orang main sentimen. Ayah tak suka kita orang kan. Betul ayah tak bagi. Ayah, kita orang ni nak kebaikan je kat Yusuf. Jangan jangan sangka buruk kita orang boleh. Dia main sentimen. Kan ada orang macam tu. Kan ada orang macam tu yang macam dia macam dia 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 play victim. Orang panggil play victim. Faham tak? Dia play victim macam alah. Jadi macam dia nak buat benda jahat tapi macam dia nak menyebabkan orang yang nasihat dia tu rasa serba salah, dia play victim lah. Begitu. Okay, dia play victim. So, akhirnya Nabi Yaakob alaihissalam pun dia dia serahkan lah. Okay. Yang mana Nabi Yaakob alaihissalam sebelum serahkan, Nabi Yaakob kata apa? Qala inni, ayat 13. Boleh tengok dalam Quran, dalam Mashaf. Minta maaf saya tak masukkan keseluruhan ayat Quran yang menggambarkan dialog Nabi Yaakob sebab nanti jadi panjang sangat slide. Tapi boleh tengok dalam ayat 13, Allah rakamkan Nabi Yaakob alaihissalam kata apa? Qala inni la yahzununi. Sesungguhnya aku bersedih. Aku ni bersedih. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhib. Aku risau, aku takut nanti Nabi Yusuf alaihissalam akan dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun. Nabi Yusuf akan dimakan oleh serigala ketika mana kamu lalai, leka dan alpa. So ada ulama tafsir yang memberikan ulasan, yang dimaksudkan oleh serigala tu bukanlah literally serigala, tapi yang dimaksudkan serigala itu merujuk kepada abang-abangnya yang bersikap seperti serigala yang sedang nak terkam mangsanya. Serigala ni kan sifatnya kan dia bergerak dalam pasukan. Dia bergerak dalam pasukan, dan apa yang dimaksudkan dengan wa antum anhu ghafilun?
Ghafala ni membawa maksud anak-anaknya let diorang punya guard down sehingga membenarkan syaitan menguasai mereka dan mereka melakukan keburukan kepada Yusuf. Ini salah satu tafsiran yang menarik. Yang mana az-zi'bu itu, serigala tu bukan merujuk kepada serigala yang literally serigala, tapi merujuk kepada abang-abangnya yang let dia guard down sehingga akhirnya abang-abangnya menerkam dan bagi mudarat. Terkam bagi mudarat, tak ada apa dah lah. Okay? So itulah kata Nabi Yaqub alaihissalam. Dia gunakan apa yang kita sebut sebagai bahasa yang tinggi lah nak gambarkan tentang ayah dia tak risau serigala yang literally serigala tu. Ayahnya dia risau tentang apa yang abang-abangnya akan buat. Okay? So itulah gambaran tentang uh, bagaimana Quran merakamkan uh, cerita tentang Nabi Yaqub alaihissalam. Dan saya pergi pantas sikit. Kemudian kita tahulah cerita apa yang berlaku. Abang-abangnya telah melakukan satu rencana. Abang-abangnya letak dalam satu perigi. Perigi yang memang tak akan disinggah oleh mana-mana orang. Kita sebut sebagai pedagang. Dia digunakan, kalimah yang digunakan adalah Al-Jub. Al-Jub ni adalah satu telaga yang memang boleh kata hampir tak ada air. Memang takkan disinggah oleh pedagang-pedagang yang lalu lalang lah. Okey? Ha. Dan akhirnya mereka ambil baju, bayangkan mereka ambil baju Nabi Nabi Yusuf, kemudian mereka letak darah haiwan, nak gambarkan macam kononnya memang kena makan serigala lah. Dan akhirnya uh, digambarkan waja'u ala qamisihi bidamin kadib, meletakkan darah yang palsu. Kadib ni darah yang palsu. Okey, mereka balik jumpa dengan Nabi Yaqub alaihissalam, kata mereka pura-pura menipu, bagi tahu dekat ayah, wahai ayah, Nabi Yusuf alaihissalam dah kena makan dengan serigala. Ini semua salah kami, betul lah kata ayah. Kami ni leka masa main. Kami lupa. Kan? Kami ingat Nabi Yusuf ni dia follow kami main sekali. Rupa-rupanya dia terlepas. Kan? Ha. Dan Nabi Yaqub alaihissalam tengok respon Nabi Yaqub alaihissalam kata apa? Fasabrun jamil. Kan? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Maka biarkanlah aku dengan kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Okay. So itulah cerita tentang Nabi Yaqub alaihissalam bersama dengan anak-anaknya. Dan kemudian nanti kita akan lihat di hujung surah yang mana uh, yang mana satu hari dekat Palestin berlaku kemarau yang panjang. Saya cerita teruslah, saya terus cerita panjang. Um, saya cerita panjang terus. Ni tadi saya sebut tadilah pasal pasal fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kan Nabi Yaqub alaihissalam kata, bal, bahkan apa yang kamu buat, apa yang kamu cakap ni, dia bukanlah benda yang sebenar. Bahkan sawwalat lakum anfusukum amra, nafsu kamu telah memperelokkan benda yang kamu buat. Maksudnya benda yang kamu buat tu salah, tapi kamu rasa benda tu elok. Fasabrun jamil. Kalaulah demikian, aku akan bersabar dengan sabar yang indah. Allahul musta'an ala ma tasifun. Dan hanyalah kepada Allah jualah yang dipohonkan pertolongan mengenai apa yang kalian katakan. Okey? Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, di hujung cerita nanti apa yang kita akan lihat, satu hari berlaku kemarau dekat Palestin. Nabi Yaqub alaihissalam perintahkan anak-anaknya pergi ke Mesir, sebab Mesir satu-satunya kawasan yang terselamat daripada kemarau kerana kebijaksanaan Nabi Yusuf alaihissalam yang menguruskan ekonomi. Nabi Yusuf digambarkan di hujung digambarkan telah pun dilantik menjadi kita sebut sebagai menteri ekonomi lah, menteri kewangan. Dia telah menguruskan uh, harta, dia telah menguruskan menyelamatkan negara daripada kemarau dengan persiapan-persiapan tertentu sehingga kan Mesir menjadi tumpuan untuk dapatkan bantuan. So Nabi Yaakob perintahkan anak-anaknya pergi Mesir dapatkan bantuan, dan dekat situlah akhirnya Allah rakamkan berlakulah kembali reunion. Berlakunya reunion dengan Nabi Yaakob alaihissalam dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di hujung surah
Allah rakamkan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam di awal-awal surah dimakbulkan. Siapakah 11 bintang yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Merujuk kepada abang-abangnya 11 orang. Matahari merujuk kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Bulan merujuk kepada ibu-ibunya. Okey, so itulah cerita tentang Nabi Yaqub alaihissalam. Di mana Nabi Yaqub alaihissalam ni digambarkan juga Allah rakamkan bila Nabi Yusuf hilang, Nabi Yaqub alaihissalam ni telah menangis sampai kehilangan pandangannya, kehilangan penglihatan. Wa biyaddat ainahu minal huzn fahuwa kazim. Kan nak cerita betapa sedihnya sampai menangis, sampai putih kedua belah mata. Maksudnya gelap mata, yang hitam kat mata gitu tak ada dah. Yang tinggal putih je keseluruhannya. Okey? Sebab dia memendam kemarahan dan memendam kesedihan. Okey? So bila terlalu pendam tak meluah, akhirnya apa yang berlaku? Dia bagi kesan dan mudarat kepada diri lah. Okey? Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya fikir sekadar itu sahaja cerita tentang Nabi Yaqub alaihissalam, tentang kronologinya, sebagaimana yang di dituliskan, sebagaimana yang boleh kita temukan dalam kitab tarikh, antaranya yang dituliskan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dan juga Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga cerita tentang Nabi Yaqub alaihissalam yang dirakamkan dalam Al-Quran dalam surah Yusuf. Wallahu taala alam. Sekali itu sahaja. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga semua. Barakallahu fikum. Saya serahkan kembali kepada Ifan Muta. Kalau ada soalan boleh saya patut serah kepada Ifan Muta ke, ataupun saya buka je soalan soal jawab Sambil-sambil ya, Ustaz. sambil-sambil Kalau ada soal Ha. jawab silakan. Okey, baik. Tuan-puan, Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Itulah dia. Sebersedikit tuan-puan, kronologi yang kita nak fahami daripada kisah Nabi Yaqub alaihissalam. Kenapa malam ni agak straightforward? Agak straightforward sebab kita tak go deep lagi. Itu yang kita akan buat dalam siri kelas tu nanti. Yang mana dalam siri kelas kita akan memahami apakah di sebalik kesedihan Nabi Yaqub alaihissalam. Apakah di sebalik orang kata validation yang diperlukan Nabi Yaqub alaihissalam. Okay. Sambil tu kita buka soalan tuan-tuan sebelum saya nak ceritakan tentang kelas nanti. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh type dulu. Okey, saya ambil masa dahulu, saya ceritakan dulu apa yang kita akan ada dalam kelas nanti insya-Allah. Um, Simple saja tuan-tuan. Nanti Ustaz Fakur pun akan sambung untuk menceritakan apa yang kita akan belajar bagi kisah Nabi Yaqub alaihissalam ni. Sebab kalau kita hanya membaca sirah semata-mata dan kita tak ada relatability itu, maka kita akan rasa macam tak ada kaitan lah. Saya ambil contoh apa yang berlaku kepada kita semua ya, baru-baru ni. Kisah yang berlaku dekat Palestin, kisah yang berlaku dekat Gaza, dah lama kan? Dah berpuluh tahun. Tapi perasaan tahu apa tidak, kenapa bagi kita tak rasa urgency ataupun kita tak rasa kekuatan untuk kita boycott, kekuatan untuk kita keep on berikan sumbangan. Sebab apa? Why? Sebab kita tak ada relatability, tak ada connection. Tapi kenapa baru-baru ni kita ada connection yang sangat kuat? Sebab sahabat-sahabat kita yang dekat, betul-betul dekat dengan kita, pergi ke sana. Nampak tak umpan? Kenapa kita perlukan relatability? Kenapa kita perlukan connection? Sama juga dengan kisah para Nabi ni. Kenapa kita perlukan connection? Supaya kita faham kisah Nabi Yaqub alaihissalam ni dan kita boleh apply dalam kehidupan kita. Okay? Sebab inilah yang kita hadapi. Apa yang dihadapi oleh Nabi Yaqub alaihissalam ni adalah yang perkara yang kita hadapi almost every day, iaitu kesedihan. Kesedihan. Okay. Dan kita tak dapat validation. Kita tak dapat validasi daripada orang lain. Orang tak dengar apa yang kita kata. Orang tak faham apa yang kita katakan. So inilah yang ada. Nampak slide? Okay. Dan insya-Allah kelas ni kita akan langsungkan 2 kali. 2 sesi. Iaitu yang pertama pada hari Rabu juga. Sama tempoh dia. Pada 22 Oktober. Dan yang kedua pada 29 Oktober. Hujung bulan ni. Dan
topik besarnya adalah kesedihan dan validation. Yang mana kita nak belajar tentang kisah Nabi Yaakob alaihissalam. Kelas kita akan gunakan Zoom. Ni dia. Siri pertama dan siri yang kedua. Laju pula. Okey. Siri pertama, kita nak belajar tentang the art of grieving. Kesedihan. Boleh ke sedih, Ustaz? Boleh ke kita sedih sampai menangis terisak-isak? Boleh ke kita sedih berlama-lama? Boleh ke kita tak move on dengan kehilangan pasangan kita ke, kehilangan anak-anak kita ke, kehilangan orang yang kita pernah sayang, mak ayah kita? Kan? Boleh ke kita sedih? Bertahun-tahun kita sedih. Bila orang cakap, kita tak boleh hilang rasa sedih tu. 10 tahun dah kehilangan, tapi tetap rasa sedih tu. Tetap menangis juga. Why? So kita akan belajar dan kita akan fahami daripada kisah Nabi Yaakob alaihissalam. Yang kedua, validation. Kita nak didengari, kita nak orang dengar kita, kita nak difahami. Tambah-tambah dalam keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak. Apa yang berlaku pada kisah Nabi Yaakob alaihissalam ini, totally keadaan Nabi Yaakob alaihissalam ini, keadaan yang tak didengari, tak difahami. Tapi ada satu validation yang berlaku pada Nabi Yaakob alaihissalam. Ni nanti Ustaz akan ceritakan sedikit selepas ni. Dan ini adalah contoh yang Tuan Puan pun dah dapat untuk webinar. Selalu webinar kita bagi slide je. Tapi kali ni kita adakan untuk Tuan Puan dapat gambaran. Kenapa kita buat dalam bentuk macam ni? Satu, mudahkan Tuan Puan untuk dapat point. Sebab kadang-kadang kita tak sempat nak saling pun. Kan? Kadang-kadang kita nak cepat untuk menulis. So, kita ringkaskan dalam bentuk bullet point. Yang kedua, Tuan Puan, supaya mudah, kita akan go to satu persatu dalam setiap bahagian. Okay? Sebab tu kita buat dalam bentuk infografik. So, setiap siri kenali Anbiya kita, memang package dia sangat jelas. Ada dua saja package. Package kelas, package rakaman. Dan kita ada juga kita ada juga pelajar yang ikut monthly. Nanti kalau tuan puan nak ikut monthly nanti boleh terus hubungi kita punya admin lah. So untuk package kelas yang maksudnya yang nak join live, yang masuk macam ni, kita buat Q&A, ada tanya soalan, selepas ni kita akan jawab soalan, dah ada satu soalan. Package kelas ni sangat sangat orang kata sangat mudah untuk orang yang boleh attend kelas, yang boleh join, yang ada kesempatan untuk join, yang boleh menulis sama-sama dan sebagainya. Package ni RM60. Dan siapa yang saya tak pasti lah saya boleh masuk ke tak, saya tak tahulah, saya boleh tengok ke tak. Saya ada kerja lah malam yang tarian tu 22 dengan 29 tu tak boleh lah. Boleh ambil package rakaman. Which is orang kata lebih berbaloi lah. Sebab tuan Puan tak dapat masuk live pun. Kalau tuan Puan tak dapat masuk live tapi ambil package kelas, rasa macam galat lah tak dapat masuk kelas. So boleh ambil package rakaman. Cuma kita terhad kepada 70 orang saja sebab um, kita dah ada pelajar yang monthly sebab kita punya Zoom ni ada 100 sahaja. Okay, so kesedihan dan validation yang mana kita nak belajar daripada kisah Nabi Yaakob alaihissalam yang mana kita boleh applykan dalam kehidupan kita akan berlangsung pada 22 Oktober dan 29 Oktober 9 malam. Tempoh kelas lebih kurang macam ni tuan puan, termasuk Q&A lebih kurang dalam 10.30. Tapi waktu kisah Nabi Ibrahim hari tu, kita sampai pukul 11. Ikut keadaan tuan puan. Ikut keadaan. Ikut kepada Q&A dan ikut kepada syllabus yang kita nak sampaikan. So, nanti tuan puan saya akan letakkan link ni, iaitu daftar Anbiya. Klik sini.my/daftar Anbiya. Okey, insya-Allah. Jadi tuan puan, kita nak pergi kepada Q&A dahulu, and then Ustaz Fakur akan tutup dengan apa yang kita akan belajar daripada kelas Nabi Yaakob alaihissalam, insya-Allah. Okay, Ustaz, ada soalan. Kita hanya tahu tentang kisah Nabi Yaakob. Ada ada ke kisah tentang perasaan ibu Nabi Yusuf? Ibu silakan, Ustaz. Um, Cerita tentang perasaan ibu Nabi Yusuf, iaitulah Rohil. Ibu Nabi Yusuf digambarkan namanya Rohil lah. Memang kita tak jumpalah dalam even antara macam ni tau. Antara kelemahan riwayat yang ditulis oleh manusia ataupun sejarah yang dicatatkan manusia adalah
manusia jarang menuliskan tentang perasaan yang dirasai oleh figure-figure terdahulu. Sebab apa? Diorang pun tak tahu apa perasaan orang. Diorang pun tak tahu. Kita takkan tahu perasaan. Contoh macam, apa perasaan Nabi? Sebab tu kalau perasaan, fokus bagaimana sejarah adalah menuliskan fakta. Dia tulis facts yang tak boleh diubah. Tapi apa perbezaan bila Quran menuliskan kisah? Quran dia memang highlight perasaan juga. Macam mana Quran boleh highlightkan perasaan? Of course lah. Allah mesti tahu tentang perasaan-perasaan manusia. Tak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Perasaan Nabi Yaakob, kita tahu, oh macam ni rupanya perasaan Nabi Yaakob. Bila bercerita pasal ayah kan tuan-tuan dan puan-puan. Ayah ni satu watak yang selalu digambarkan sebagai watak yang kurang berperasaan. Sebab ayah ni seorang watak yang banyaknya diam. Ayah banyak diam, ayah ni watak yang banyak memendam. So bila banyak diam, banyak memendam, ayah dianggap macam tak ada perasaan, tak peduli. Tapi bila kita baca cerita Nabi Yaakob alaihissalam, kita barulah faham, oh pada akhirnya ayah ni pun manusia juga. Ayah ni pun macam orang lain juga. Dia pun sedih, dia pun ada perasaan. Hakikatnya ayah adalah watak yang paling peduli. Bukan nak kata mak tak peduli. Tak, bukan begitu. Tapi nak ceritanya adalah ayah tetap ayah. Dia akan sayang keluarganya, dia akan sayang anak-anaknya. Menjawab soalan ni, kita memang tak akan jumpa mana-mana riwayat. Even Quran pun tak menceritakan tentang bagaimana perasaan ibu Nabi Yusuf. Tapi satu perkara yang kita faham, kita dapati, bila Quran highlight tentang struggle Nabi Yaakob alaihissalam, ia satu gambaran Nabi Yaakob alaihissalam dia memang bersendiri. Dia bersendiri mendepani saya boleh kata rumah yang penuh toksik. Bila Nabi Yaqub alaihissalam sebut innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, ayat 86 surah Yusuf. Bila akhirnya Nabi Yaqub alaihissalam ungkapkan macam tu, maksudnya apa? Ada kemungkinan barangkali isterinya pun tak peduli apa yang dia rasa. Kalau sampai Nabi Yaqub boleh cakap macam tu, maksudnya apa? Hanya kepada Allah. Kita ni tuan-tuan dan perempuan, pada akhirnya memang betul. Kita kita memang kita sedar kita nak cari validation daripada Allah. Tapi pada akhirnya kita manusia, tuan-tuan dan puan. Kita tak boleh nafikan hakikat tu. Kita manusia yang kita pasti juga nak ada rasa, kita nak bercerita kepada manusia dan kita harap dia prihatin dan dengar cerita kita. Tapi bila Nabi Yaakob respon macam tu, maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi Yaakob dia bersendiri lah. So, bila itulah gambarannya, boleh jadi, wallahu ta'ala a'lam, boleh jadi kemungkinan. Satu, saya boleh kata pada akhirnya ibu Nabi Yusuf dia sebagaimana seorang ibu yang dia pasti akan sedih dengan kehilangan Nabi Yusuf. Itu pasti. Tapi bila digambarkan Nabi Yaakob bersendiri, boleh jadi ibu kepada Nabi Yusuf dia tak seoptimis Nabi Yaakob yang meyakini Nabi Yusuf masih lagi hidup. So, barangkali ibu Nabi Yusuf dia pernah bersedih dan kesedihannya dah berlalu. Quran merakamkan Nabi Yaakob punya kesedihan masih lagi belum berlalu. So saya percaya ibu Nabi Yusuf sedih tapi barangkali dah move on. Barangkali dah move on. Pada akhirnya Allah Ta'ala alam. Allah lebih tahulah. Tapi bila Quran tak highlight benda tu, bila Quran highlight hanya Nabi Yusuf sahaja, hanya Nabi Yaakob alaihissalam yang memendam, yang menanggung rasa sedih itu sampai mudarat pada tubuh, fizikal. So barangkali Nabi Yaakob ialah yang mendepani kesedihan yang panjang itu. Allah Ta'ala alam. Tapi saya percaya ibu Nabi Yusuf sebagaimana ibu-ibu yang lain dia juga bersedih. Tak ada ibu yang tak sedih anak yang tak ada. Sejahat mana pun seorang ibu, dia akan sangat sayang pada anaknya. Dia akan sedih anaknya
dah tak ada. Okey, Allah Ta'ala alam. Dan kita dapat petunjuk lah di akhir surah Allah rakamkan pada akhirnya keluarga ini bersatu. Keluarga ini bersatu, keluarga ini bertaubat. Semua bertaubat. Bila Allah rakamkan semua sujud, maksudnya semua bertaubat. Semua akhirnya menjadi keluarga yang harmoni, yang saling menghormati. Okey? Allah Ta'ala alam. Baik, Alhamdulillah. Ada lagi soalan, tuan-puan? Kalau tak ada, Ustaz, apa yang kita akan pelajari bagi dua sesi kelas pada siri kelas Nabi Yaakob yang akan datang ni? Sebab kita tak akan belajar semua, betul tak? Kita akan fokus kepada kesedihan dan validation. Apa yang kita akan pelajari, Ustaz? Tuan-tuan dan puan, beberapa hal yang kita akan belajar dalam dua siri kelas. Sebagaimana apa yang telah Pun Irfan sebutkan, kita akan belajar tentang kesedihan dan kita juga akan belajar tentang dalam arti kata mudah seni mendengar lah. Seni seni mendengar, seni meraihkan apa yang orang lain rasa. So bila sebut tentang kesedihan, antara perkara-perkara yang kita akan sentuh adalah um, satu yang saya fikir sangat penting, adakah Nabi Yaakob alaihissalam tak redha? Ini antara benda yang kita akan belajar. Sebab Nabi Yaakob alaihissalam dahsyat punya sedih sampai buta mata. So kita mungkin akan tertanya-tanya lah, kalau sedih kita teruk sangat, kita sebenarnya redha ke tak? Satu antara benda yang kita akan belajar. Kedua, apa batasan dalam bersedih? Ini antara perkara yang kita akan belajar lah. Uh, ini antara benda yang kita akan belajar dalam subtopik sedih. Sementara benda yang kita akan belajar dalam subtopik validation ataupun seni mendengar adalah macam mana nak mendengar. Itu yang pertama. Macam mana nak mendengar, apa sebenarnya yang diharapkan oleh orang yang sedang bercerita. Dan kemudian yang ketiga, um, apa beza listen dan juga hearing. Dia adalah dua benda yang beza lah. Kita bahasa Melayu ni kita kata sama je mendengar. Tapi sebenarnya dia ada dua beza lah. Apa apa macam mana kita boleh kata seseorang itu valid apa yang kita rasa? Apa KPI ataupun apa kualiti-kualiti penting yang perlu ada pada orang yang betul-betul mendengar? Ah, sebab kita boleh je mendengar sambil main phone. Betul tak? Kita boleh je mendengar dalam keadaan otak kita sedang melilau benda lain. Kita boleh je mendengar dalam keadaan otak kita sedang berfikir-fikir nak respon apa ni. Aha. So, macam mana sepatutnya saya mendengar ni? Ini antara benda yang kita akan belajar lah insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Jadi, tuan-puan, insyaAllah itulah yang kita akan pelajari tentang kisah Nabi Yaakob alaihissalam, yang mana kita akan belajar pada 22 Oktober sehingga pula dan 29 Oktober. Dua sesi kelas ni yang mana kita akan fokus kepada kisah Nabi Yaakob alaihissalam. Supaya apa? Supaya apa jua yang kita pelajari ni kita dapat apply dalam kehidupan kita. Dan supaya juga ilmu yang kita dapat pada dua sesi kelas ni kita akan sampaikan kepada generasi-generasi yang akan datang. Kenapa generasi hari ini susah, ataupun generasi-generasi muda pada saat ini susah untuk, orang kata, senang cerita, ada banyak isu yang berlaku. Ada banyak masalah yang berlaku. Why? Kenapa ni berlaku? Sebab kadang-kadang kita terlupa. Kita terlupa untuk bawa generasi-generasi muda ini kembali kepada Al-Quran. So inilah yang nak kita pass kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Macam mana untuk jadi Muslim yang terbaik, insyaAllah. Okey, jadi tuan-tuan boleh daftar dekat link yang ada dekat ruangan komen, dan juga nanti kita akan letakkan link ni dalam grup yang Tahun Pan dah join nanti, insyaAllah. Okay. Hmm. Ustaz, ada dua soalan. Boleh kita ambil sikit? Ni soalan last minute ni kena charge ni. Silakan Ustaz. Bila nak cerita tentang Bani Israel ataupun Yahuda atau Yahudi, uh,
Bila nak cerita um, saya boleh je, tapi kalau nak cerita pasal ni dia kena satu slot khas. uh, Sebab saya takut kita ganggu pada dua siri yang kita nak plan. InsyaAllah, kalau ini cerita pasal kalau lah. Kalau peserta yang daftar capai 60 orang ke atas, saya akan bagi kelas tambahan untuk fokus cerita pasal benda ni sahaja. Kelas tambahan cerita tentang sejarah Bani Israel, dan juga Yahuda ataupun Yahudi lah. Okay. Ah, So, sebab yalah, ini nanti saya bincang dengan Irfan lah. Tapi Ket- saya bagi tahu siap-siap lah, kalau sebab macam ni tuan-tuan dan puan. Nak cerita pasal sejarah orang ni memang panjang. Saya bagi tahu siap-siap, memang panjang. Kalau ramai yang mendaftar, saya akan bagi percuma. Sebab dua siri je patutnya kan. Kira akan ada Betul, tiga siri lah. Tiga siri. betul. Mm-mm. Akan jadi tiga siri lah. So dia percuma sahaja. Okey, Allah Ta'ala, Allah Alam. Saya akan usahakan lah, insyaAllah. Okey. Dia kena ramai Um, dulu lah. ya, Kena ramai eh, dulu lah. yalah, dia kena bagi berbaloi ya. Kalau InsyaAllah, insyaAllah. banyakkan lagi cerita pasal sejarah, saya suka. Bolehkah namakan anak dengan nama anak-anak Nabi Yaakob? Boleh, tak ada masalah. Tapi kena tahu maksud nama anak-anak tu. Kena tahu nama maksud anak. Sebab macam ni tuan-tuan dan perempuan. Saya percaya Nabi Yaakob alaihissalam dia menamakan anak-anaknya dengan maksud yang baik. Saya percaya. Sebab Nabi Yaakob adalah seorang Rasul, Nabi. Pasti dia akan bagi nama anak-anaknya dengan nama yang baik. Dan dan bagi saya, biarlah kita tahu maksud nama-nama tu. So bila kita tahu maksud nama-nama tu, sesuai lah dengan expectation kita membesarkan anak tu dengan kualiti ini, kualiti ini. Ha, okey. Sebab anak-anak tuan-tuan dan puan, anak-anak dia akan membesar sesuai dengan apa yang kita namakan. Nama tu dah akan membentuk karakter sebenarnya tuan-tuan dan puan. Nama yang kita berikan kepada anak kita, dia akan membentuk karakternya tanpa sedar. Ha. Jadi kalau tanya saya tuan-tuan dan puan, namakanlah anak-anak kita dengan nama yang baik. Ha. Sebaiknya kita tahulah maksud namanya apa. Begitu. So boleh je nak namakan dengan apa, nama anak apa. Uh, Contoh macam Yahuda kan, nak bagi nama anak Yahuda. Boleh je, tak ada masalah. Sebab even maksud nama Yahuda tu bukannya nama yang buruk. Tapi itulah tuan-tuan dan puan, dengan isu yang berlaku, tiba-tiba nama anak Yahuda. Takut kena kecam je anak tu. Kesian anak tu. Kan? Ha, gitulah. Um, Allahu a'lam. Baik. Namakan Bunyamin. Boleh tak namakan anak Bunyamin? Namakan anak nama Yusuf. Salah seorang nama anak Nabi Yaakob. Nama anaknya Dan. Namanya Dan. Bayangkan letak nama anak Dan kan. Dan biasa panggilan Dan ni dia akan nama panjangnya tu, macam nama anak Ramadan. Ramadan. Dan, oh Dan. Mak-mak panggil Dan kan. Pendek panjang sangat Ramadan ni. Panggil pendek je Dan. Gitu. Allah Taala alam. Okay. Alhamdulillah. Okey. Jadi Alhamdulillah. Semoga kita mendapat kebaikan dan manfaat yang sebaiknya. Jom kita tengah amal sikit. At last. Siapa yang boleh on, boleh on. Sekejap. Okey. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang komit untuk kelas. Tadi saya nampak angka partisipan tu dia tak bergerak pun daripada awal. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih. Apa jua yang kita dapat pada malam ini, moga-moga ia yang memberikan kebaikan untuk kita dan jadikan kita manusia yang lebih baik, insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Ada rezeki kita berjumpa lagi. Boleh daftar guna link yang kami berikan sebentar tadi dan kami akan berikan dalam grup nanti, insya-Allah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.